Okay guys, Assalamualaikum. So untuk video kali ni aku akan update monthly progress aku. Sekarang ni 1 Ogos 2026, pukul 12 hari Sabtu. So jom lah kita terus Okay, untuk first ialah monthly input lah, ataupun income aku berapa kan, semua tu lah. Okay, so korang boleh tengok dekat bulan sini, Julai. Okay, untuk Julai income aku 1660. So itu termasuk Mara, termasuk dengan apa nama, Grab, termasuk dengan lain-lain lah. Okay, so ini adalah expense aku 2000 lebih. Sebab apa kan, bapak tingginya aku pun terkejut awal-awal tu kan. Dah 2000 rupanya. Macam kenapa boleh sampai 2000 kan. So aku tengok balik apa yang aku spend sampai kan 2000 lebih. So apa yang aku spend? Okay, first kali aku spend dekat motor. Sebab motor aku dah sampai 40k mileage. So aku kena jaga tayar aku kena botak. Lepas tu aku tukar apa nama, aku nak top set lah kira kan. Dah 40k mileage. So aku kena top set untuk jaga aku punya motor tu. Dan aku tukar tayar kan. Dan aku tukar hyper clutch. Sebab situ aku kena jaga juga. And then itu untuk motor lah. Okay, lepas tu aku kena bayar saman. Bayar saman mahkamah dalam 400, salah, 300 ringgit. Itu pun sama mahkamah, belum tu masuk lagi dengan renew lesen. Lepas tu hutang aku lagi yang bulan lepas aku pergi Terengganu. Dan aku pinjam dulu duit mak aku kan. Tapi mak aku masa tu tak suruh bayar lagi. So apa yang aku buat, aku bayar bulan ni terus sekali dengan saman mahkamah ni lah. Okay, so total tak silap aku dalam 800 lah. So itu baru kalau nak cakap pasal saman dengan motor pun dah 1000 lebih lah kat situ. Okay, lepas tu selebihnya patutnya 1000 lebih lah aku punya expense. Tapi disebabkan aku macam nak settlekan semua benda tu sekaligus kan. So aku all in dekat 1 bulan ni je. Okay, and then kau boleh tengok juga aku punya saving rate aku negatif 48, 47%. And then total asset aku untuk bulan lepas 10,000. Okay, and then aku ada hutang juga marah. Still lagi 20,000 aku tak ada hutang lain-lain. Kalau sebelum ni aku ada hutang tau. Dengan yang ni aku ada hutang lebih kurang 2,300 lah kalau ikut sama mahkamah kan. Dengan hutang mak aku lagi. Okay, ambil lah total dalam apa, 20,800 lebih kurang. Okay, so aku dah tolak terus. So tinggal lagi 20,000 lah. Ni pun aku tak tahu betul ke tak. Sebab marah ni aku tak boleh, aku tak tahu lagi angka sebenar ada berapa. So nanti kalau dapat angka sebenar aku akan masukkan terus lah dalam ni. Okay, dengan tolak pointer aku lagi sepanjang aku college kan. So kemungkinan aku boleh dapatkan discount lah. Okay, so next kita pergi ke asset. Okay, untuk asset ni okay, kau boleh tengok lah. Bitcoin aku ada 6,000 lebih, 1,000 lebih, 1,000 lebih, 1,800. Still lagi 1,800 dekat SNB aku kan. Kenapa kan, padahal bulan lepas aku dah simpan lah, aku dah saving 930 kan. Tapi disebabkan motor aku masalah, so aku guna sikit duit tu untuk ya bayar kan, untuk buat motor semua tu. Okay, lepas tu apa yang terjadi pada bulan ni, aku tak melabur langsung. Kemungkinan aku takkan melabur dalam 2 bulan ke depan lah. So bulan 8 dengan bulan 9. Kemungkinan bulan 10 sekali lah. Okay, so kemungkinan 2 atau 3 bulan lah untuk aku tak melabur. Tapi aku takkan bawa keluar, apa nama, aku takkan bawa keluar.
ataupun aku takkan cash out benda ni, withdraw. Okay, so apa yang aku buat kan, dengan 3 bulan aku tak melabur, aku buat apa kan. So yang tu aku akan cerita sekejap lagi lah, kat belakang lagi. Okay, so ini adalah hutang aku, and then total net worth aku. Ni adalah capital aku ataupun modal aku kan. So modal aku lebih kurang dalam 12,000 lah. Okay, so kau boleh tengok dekat dashboard. Okay, untuk dashboard, target financial freedom aku 2 juta. Okay, so 2 juta angka yang besar, tapi akan ambil masa yang lama. Tapi tak mustahil untuk aku capai. So macam mana aku nak capai 2 juta ni pun aku akan cerita kat belakang lagi. Okay, inilah total set aku ni untuk setahun lah, pertahunan. Okay, so kau boleh tengok tadi bulan Julai semua ni. Okay, ini adalah graph daripada sini. Dia naik sikit, naik. Then dia turun sikit, then turun sikit lah. Okay, ni untuk income aku, expense aku. Okay, ni untuk income versus expense. So kalau tengok sebelum ni ada sekalian dia naik sikit, dia naik, expense lagi tinggi. Then yang ni aku dah mula stabil sikit. Aku dah mula, income aku bagi tinggi daripada expense. Ni pun sama, lagi tinggi. Ni pun lagi tinggi, ni pun sama kak. Sebulan ni lagi tinggi lah kita punya expense. Okay, so lebih kurang 2,400. Sini lebih kurang 16. Okay, so selalunya kan aku settle sampai ke Excel kan. So untuk bulan ni dan seterusnya aku nak buat lagi menarik lah kan. So apa yang aku buat, okay, ni sabar ya. Ni Bitcoin aku lah. Ni Bitcoin aku dah ada. Kau sampai dompet Bitcoin. Dalam Bitcoin aku ada 6,263. Okay, ni yang korang tengok tadi lah. Dan kat portfolio. Okay, so kita berpindah ke ChatGPT lah. Ini yang menarik, aku tambah lah, supaya macam aku boleh nampak apa yang aku kena buat kan. So fokus aku untuk bulan Ogos ialah besarkan income. So macam mana aku nak besarkan income aku? Aku kena tukar daripada trade time to money kepada trade skill ataupun trade system for money. Okay, so macam mana aku nak buat kan. So aku akan cuba kan, aku kan tak melabur kan untuk 2 bulan ke 3 bulan ke depan. So dengan duit tu aku akan buat modal untuk aku fikir apa yang aku nak buat, and then aku akan habiskan duit aku dekat situ. Pendek kata macam invest untuk tools untuk aku besarkan income. Faham tak? Okay, so itu cara utama untuk aku besarkan income tu, untuk ni. And then pastikan cash flow positif. So untuk bulan ni aku rasa kemungkinan modal aku adalah duit minyak. Disebabkan aku pun duduk dengan family sekarang kan. So kemungkinan duit minyak, dan adalah belanja-belanja sikit. Yang lain aku dah tak ingat lah. Okay, so untuk pastikan setiap pembelanjaan ada ROI. Okay, so macam, so kalau korang baca kat sini, aku keluarkan duit untuk besarkan income je. Yang tu je yang aku buat. Okay, so contoh lah, aku keluarkan duit minyak motor kan. Untuk apa? Untuk aku besarkan income. Besarkan income apa? Aku buat GrabFood, aku modal RM7, RM8 duit minyak. Dan aku boleh dapat apa nama, duit RM50, RM30, macam tu lah. So aku keluarkan modal untuk aku dapatkan income yang lebih besar. Macam tu lah. Itu salah satu contoh aku lah. Okay, next ialah jangan sentuh ASNB. So SNB aku ni kemungkinan lah aku tak akan sentuh. Okay, itu kemungkinan aku. So untuk bulan ni aku mungkin lah tak akan sentuh SNB. So still 18 lah, 1800. So ringkas satu ayat, dia cakap fokus 100% pada membesarkan income.
sambil memastikan cash flow kembali positif. So macam betul lah apa yang dicakap tu, dan aku akan buat benda tu lah. So aku akan habiskan masa aku akan habiskan duit aku untuk besarkan income aku. Faham tak? So itu apa yang aku akan buat untuk bulan Ogos. Okay. So okay, tu je lah video aku sampai uh, video aku sampai sini je lah. Okay, jumpa kat next video. Bye bye.